Anwar Ibrahim, GST itu Goods and Service Tax, bukannya General Service Tax atau cukai am kepada semua orang. Kamu pergilah kursus dulu. Ini kamu nak suruh orang bagi kursus, kamu sendiri tak faham apa itu GST dengan SST. Boleh MT besar bagi atur kursus sikit. Dia nak sedap gitu. SST tak bagus. GST, kamu faham ke baik GST? General Services Tax, you tax everybody. Walaupun kohortnya dia efisien. Bagi tanya Kementerian Kewangan, Ekonomi, KSU Ekonomi ada, KSP ada, itu lebih baik, lebih mudah. Tak payah pening-pening kepala nak itu, senang aja. 6% semua bayar. Ni juga jadi bahan politik tak ada arah sekarang ni. Tak ada benda nak kutuk-kutuk itu. Baik, jadi kita kenakan SST. SST ni maknanya kita cukai barang-barang import. Anwar, tadi saya baru dengar ucapan kamu berkenaan dengan GST dan SST. Kamu cakap GST itu General Service Tax atau cukai perkhidmatan am. Kamu cakap dia kena pada semua orang. Kamu cakap macam tu. Dan SST pula kamu cakap adalah cukai ke atas barang import. Ini tak betul ini. Ini boleh amount to misinformation ya, Anwar. Kamu cuba untuk mengelirukan rakyat ni. Saya ingat kamu ni yang kena pergi kursus lah untuk membezakan antara GST dengan SST ni. Nombor satu, GST itu bukan General Service Tax atau bukan cukai perkhidmatan am yang kamu cakap kena semua orang itu. GST itu Goods and Service Tax ataupun cukai ke atas barangan dan perkhidmatan. Saya ingat kamu tak tahu ni, kamu yang kena pergi khusus.